Nampak je pekan kecil, tapi hakikatnya boleh buat orang ramai berebut. What? Inilah kisah Raub, pekan yang nampak biasa je kalau lalu, tapi sebenarnya duduk atas simpanan emas yang bernilai jutaan ringgit. Raub ni terletak kat barat Pahang dan jadi sebahagian daripada jalur emas tengah yang rentas dari Kelantan sampai Negeri Sembilan. Kawasan ni dikelilingi banjaran dan bukit berbatu dengan sungai-sungai yang dulu jadi tempat lombong tradisional. Masa zaman British, sekitar abad ke-19, emas mula digali secara serius. Tahun 1889, syarikat Raub Australian Gold Mine (RAGM) masuk dan dari situ Raub terus jadi hotspot emas di Malaysia. Batu-batu kat Raub ni bukan biasa-biasa. Ia duduk dalam kawasan yang dipanggil formasi Raub Bentung, penuh dengan batu syal, kuarzit dan filit. Macam mana emas terbentuk? Mudah cerita, ada cecair panas bawah tanah yang dipanggil hydrothermal yang bawa zarah emas masuk celah-celah rekahan batu. Bila sejuk, emas pun melekat kat situ. Itu yang dipanggil urat kuarza beremas dan Raub ada banyak. Selain tu juga, dari dulu sampai sekarang, kawasan ni memang bantu ekonomi negara. Sumbang pada industri pelombongan emas, buka peluang kerja untuk orang tempatan, tarik pelabur dan bantu majukan infrastruktur. Dan sekarang tengah digerakkan untuk geopelancongan untuk orang datang belajar pasal sejarah dan geologi emas. Ingat Raub, ingat emas. Dapat something?